Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para pendengar setia kita dalam podcast Bicara Sastra Nusantara. Saya Nurul Syahirah binti Muhammad Nazari. Kembali lagi kita dalam siri podcast yang kedua bersama dua orang tetamu istimewa yang akan mengupas pandangan tentang seorang tokoh sastrawan Melayu moden iaitu Bahazer. Sebelum memulakan sesi podcast kita pada hari ini, saya menjemput dua orang tetamu istimewa kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Baiklah, terima kasih Syahira, moderator kita pada hari ini. Nama saya Nurul Kuzaimah Natasha binti Samada. Saya pula Siti Hawa binti Abdul Kasim. Saya akan jadi tetamu pada podcast kali ini. Baiklah, terima kasih. Podcast Bicara Sastra Nusantara ini bertujuan untuk memperkenalkan tokoh-tokoh kesusastraan Melayu serta mengupas karya dan pemikiran terhadap masyarakat. Dalam episod yang kedua ini, kita akan mengenali karya-karya yang dihasilkan oleh Bahazer yang terkenal dengan gaya penulisan yang bersifat intelektual, reflektif dan penuh makna penulisan yang tersirat. Baiklah para tetamu, boleh ceritakan sedikit tak tentang karya-karya yang telah pun dihasilkan oleh tokoh sastrawan kita ini? Baiklah, setiap karya yang dihasilkan oleh Bahazer mempunyai keunikannya yang tersendiri. Penggunaan bahasa yang simbolik, pemikiran yang bersifat falsafah serta kebijaksanaan beliau menggabungkan unsur tradisional dengan kritikan terhadap realiti masyarakat moden menjadikan karya beliau sangat istimewa. Bukan itu sahaja, karya beliau indah dari segi bahasa, malah mengajak pembaca merenung persoalan kehidupan secara lebih mendalam. Menarik sekali apabila kita melihat bagaimana seorang penulis mampu untuk menggunakan karya sastra sebagai medium untuk menyampaikan pemikiran dan kritikan sosial. Saya juga difahamkan bahawa karya beliau juga berkembang mengikut perubahan zaman. Betulkah begitu? Memang betul. Semasa zaman awal penulisan sekitar tahun 1970 sampai 1980, karya Bahazer ni banyak menyentuh tentang kesedaran sosial dan kritikan terhadap perubahan masyarakat. Kemudian pada era pertengahan sekitar tahun 1990 hingga 20-an, karya beliau ni lebih menumpukan kepada budaya dan peradaban. Manakala pada masa sekarang karya beliau semakin berkembang kepada persoalan tentang falsafah kehidupan dan globalisasi. Wah, perubahan ini jelas menunjukkan bahawa pemikiran beliau ini sentiasa berkembang seiring dengan perubahan dunia dan juga masyarakat. Bagaimana pula dengan contoh karya penting yang beliau hasilkan? Bagi karya pula, antara karya penting beliau ialah antologi cerpen berguru pada bintang yang diterbitkan pada tahun 2015. Antologi ini memperlihatkan pemikiran beliau yang kritis dan mendalam melalui penggunaan simbolik haiwan sebagai medium untuk menyampaikan renungan tentang kehidupan, sifat manusia dan realiti masyarakat. Contohnya, dalam cerpen Singa Tetap Singa, beliau menceritakan tentang haiwan-haiwan yang gagal memenuhi kriteria sang singa dalam misi mencari pengganti raja rimba yang baharu. Sebenarnya, cerpen ini ingin menunjukkan betapa sukarnya seseorang yang gila kuasa untuk melepaskan kedudukannya akibat sifat ego yang menebal. Selain itu, terdapat juga cerpen Beruk Sumbang yang berkisahkan tentang seekor beruk yang hidup menyendiri dan menganggap dirinya ni paling tampan dan berkuasa sehingga memandang rendah terhadap haiwan lain. Cerpen ni sebenarnya menyindir sifat sombong yang akhirnya membawa kemusnahan kepada diri sendiri. Untuk cerpen Kancil Hendak Menjadi Gajah pula, cerpen ni menceritakan tentang sang kancil yang ingin menjadi gajah. Kancil ni cerdik tapi dia hendak berpuas hati sebab saiz badannya yang kecil berbanding gajah ni. Jadi dia nak tiru si gajah ni. Jadi karya ni mengajarkan kita supaya kita ni sentiasa bersyukur dan tidak meniru orang lain
sehingga memudaratkan diri sendiri. Untuk cerpen Awas Naga-Naga ni, cerpen ni mengetengahkan tentang kepercayaan karut terhadap tahun naga yang orang anggap benda tu sebagai krisis sebenar yang berlaku di dunia kita ni, tapi cerpen ni nak memberitahu kita yang ancaman sebenar dunia kita ni bukannya naga, tapi manusia kita sendirilah yang tamak dalam sistem yang tidak adil ni. Wah, jelas sekali bahawa karya beliau ini bukan sekadar hiburan semata-mata, tetapi penuh dengan pengajaran dan kritikan sosial. Selain daripada cerpen, saya juga difahamkan bahawa beliau sangat terkenal dalam bidang puisi dan sajak. Memang betul, karya Bahar Zindi memang popular dengan puisi. Keistimewaan penulisan sajak Bahar Zindi terletak pada penggunaan bahasa yang sederhana, tapi bahasa yang sederhana tu masih membawa maksud yang sangat mendalam. Contoh, pada tahun 2014, beliau telah menerbitkan sebuah antologi puisi yang bertajuk Siang Tak Pernah Mungkir dan Kau Akan Dewasa. Dalam antologi ni ada sajak yang terkenal seperti Topeng-Topeng, Bacalah Dalam Bahasamu, Nasihat Orang Tua-Tua dan Belajar Jadi Dewasa. Benar sekali. Bagi sajak Topeng-Topeng, ianya sangat popular kerana membincangkan tentang kepura-puraan manusia dalam kehidupan sosial, iaitu bagaimana setiap orang memakai topeng yang berbeza untuk berhadapan dengan dunia. Saya sendiri memilih sajak ini kerana bagi saya, sajak tersebut benar-benar mendefinisikan identiti bahasa Zen sebagai seorang penyair yang sinis dan intelektual. Selain itu, sajak Bacalah Dalam Bahasamu pula membicarakan tentang pencarian jati diri dan maruah bangsa di tengah-tengah arus kemodenan serta pengaruh dunia luar. Saya sangat tertarik dengan gaya penulisan beliau yang tidak terlalu berbunga-bunga tetapi tetap memberi kesan yang mendalam kepada para pembaca. Hal ini jelas membuktikan bahawa karya sastra tidak semestinya rumit untuk menyampaikan pemikiran yang besar kepada pembaca. Betul tu. Selain menggunakan bahasa yang langsung dan jelas, sajak-sajak beliau juga bersifat intelektual dan reflektif serta mengandungi pemikiran yang mendalam tentang kehidupan dan masyarakat. Sebagai contoh, dalam sajak Bacalah Dalam Bahasamu, beliau menulis, pantai telah tercemar, hutan rimba jadi belukar, gunung ganang jadi danau, pulau berubah tebing dari desa ke bandar. Kita telah membuka mata dunia, Malaysia negara kecil telah jauh ke muka. Rangkap ini jelas menunjukkan bahawa beliau tidak perlu menggunakan kiasan yang terlalu berlapis untuk menceritakan tentang modernisasi. Sebaliknya, beliau hanya membentangkan realiti di depan mata pembaca dengan bahasa yang mudah difahami tetapi tetap memberi kesan yang amat mendalam. Benar sekali. Cara beliau menyampaikan isu masyarakat melalui bahasa yang mudah tetapi penuh makna sememangnya menjadikan karya beliau dekat dengan pembaca pelbagai peringkat usia. Bagaimana pula dengan tetamu kita? Kalau saya pula, saya akan pilih sajak Bacalah Dalam Bahasamu sebab sajak ni memberikan satu haluan yang sangat jelas pada masyarakat. Berbeza dengan sebahagian sajak beliau yang sering berbunyi berbaur, sunyi dan gelap. Sajak Bacalah Dalam Bahasamu ni menyatukan pemikiran global dengan akar tempatan. Selain tu, sajak Nasihat Orang Tua-Tua pula ni bersifat didaktik, iaitu macam mendidik kita dan menyentuh tentang perkembangan tanggungjawab manusia mengikut kitaran usia. Manakala sajak Belajar Jadi Dewasa ni membedah tentang realiti kehidupan dewasa yang penuh dengan kepura-puraan, kekeliruan dan percanggahan dalam kehidupan manusia. Baiklah, ini jelas menunjukkan bahawa Bahar Zain merupakan seorang tokoh sastrawan yang sangat berjasa dalam perkembangan kesusastraan Melayu moden.
Karya-karya beliau ini bukan sahaja memperlihatkan keindahan bahasa, malah mengajak masyarakat untuk berfikir tentang nilai kehidupan, budaya dan identiti bangsa. Baiklah, untuk para pendengar yang setia, jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang tema dan pemikiran dalam karya-karya beliau, jangan lupa ikuti siri yang seterusnya dalam podcast Bicara Sastra Nusantara. Terima kasih kepada kedua tetamu istimewa kita pada hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua pendengar setia. Assalamualaikum dan jumpa lagi.